RM8,000 rebate diskaun kita nak bagi untuk Proton X70 version terkini MC3, enjin baru 1.5 turbo 4 silinder, version lama 3 silinder, enjin baru 4 silinder, performa lebih mantap, minyak lagi jimat berbanding version lama. Untuk customer yang proceed booking bulan ni akan dapat rebate yang besar RM8,000 dan rebate ni dah cover untuk booking fee percuma, urusan submit loan percuma, road tax tahun pertama, insurans tahun pertama semua jadi percuma, rebate dah cover dan down payment pun jadi percuma lah. Rebate tu automatik jadi sebagai down payment. Bermaksud dekat sini, anda ambil kereta hari ni, tak perlu bayar 1 sen pun, bayaran bulanan bulan-bulan berikutnya baru mula bayar. Sebab kita faham, tak semua customer mampu untuk bayar 10% down payment untuk kereta Proton X70 ni. Lebih kurang RM12,000, RM11,000 macam tu. So, kita buka package ni nak permudahkan urusan customer untuk berjaya memiliki sebuah Proton X70 MC3 dengan lebih mudah. Untuk version baru Proton X70 MC3 ni datang dengan 2 pilihan spek sahaja. Kita ada Executive dan juga Premium. Dari segi kelayakan gaji untuk apply package ni berbeza mengikut pilihan spek dan bayaran bulanan pun berbeza mengikut pilihan spek. Untuk apply package ansuran bulanan Proton X70 ni, customer mestilah mempunyai IC, lesen, slip gaji dan juga bank statement. Itu dokumen wajib yang anda perlu sediakan. Saya sertakan di paparan skrin ini perbezaan spek, aksesori dan safety features untuk kedua-dua pilihan spek, Executive dan juga Premium. Dari segi enjin dan size body dan dari segi design sama sahaja untuk kedua-dua spek ni. Bermaksud kalau anda pilih yang Executive lower spek ke ataupun yang full spek Premium ke, performance saiz kereta tu sama je. Yang membeza kita boleh refer pada aksesori dan juga safety. Sekiranya anda berminat untuk apply booking loan segera, ini saya attach business card saya, boleh screenshot dan hubungi saya segera. Proton X70 MC3 bakal menjadi milik anda. InsyaAllah. Assalamualaikum.